Saya nak satu mesin rumput yang laju. Itu yang biasa-biasa orang cakap kan. Yang biasa-biasa orang tanya kat komen kalau saya live. Ni dia bang, Victa TB52. Yang ini model 52, coding pakai coding TB. Kalau Ogawa dia pakai coding BG, kalau Haas dia pakai coding Hezek. Kalau yang ini dia pakai coding TB, sama macam Mitsubishi punya coding lah. Okey, Mitsubishi pun pakai TB43, TB33. Victa pun sama. Okey, untuk Victa ni 52cc memang laju, tapi kalau spek 52 ni abang jangan haraplah abang punya petrol boleh jimat. Dengan tangki 1.1 liter ni kurang daripada 1 jam ataupun 1 jam lebih sikit je satu tangki boleh habis kalau abang pakai dalam keadaan full throttle. Okey, dalam keadaan full throttle. Alright, kalau dari segi masa penggunaan, berapa lama Victa ni boleh pakai? Andai kata abang pakai 52cc ni medium throttle, abang boleh bertahan sehingga 4 ke 5 jam. 4 ke 5 jam secara berterusan. Kalau abang pakai full throttle, dia boleh bertahan antara 1 jam ke 3 jam sahaja. Full throttle direct, tapi tak ramai lah orang yang pakai full throttle direct. Right? Kalau saya nak pakai satu hari penuh macam mana? Cara yang paling selamat, kalau model-model macam ni, abang nak pakai lama, 1 jam pakai, rehat 10 ke 15 minit. 1 jam pakai, rehat 15 ke 10 minit. Cukup. Okey, cukup boleh pakai lama. Kalau abang beli set ni, apa lagi abang akan dapat? Macam biasa, botol bacur minyak, dia punya cover, dia punya handle, datang sekali dengan toolkit, dapat sekali dengan mata pisau. Dapat sekali dengan mata pisau macam ni. Alright, di dalam kotak macam ni. Pastikan apa barang yang saya tunjuk, inilah yang abang akan dapat Dan juga manual book lah. Manual book ni tak berapa penting pun, abang tak akan baca. Okey, kalau untuk dia punya shaft pula, abang boleh tengok kat sini, saya buka. Dia punya shaft memang solid. Alright, dia pakai solid shaft, Victa USA Technology, abang boleh tengok kat sini. Untuk dia punya fleksibel, dia punya cutting kecil, sama macam Mitsubishi. Okey, sama macam Mitsubishi, cutting dia kecil. Kalau macam BG Ogawa, dia cutting dia tebal sikit. Yang ini diameter dia agak kecil sikit. Barang macam ni lah. Okey, kalau abang beli full set, harga cuma 500 lebih je bang. Kalau tengah kupon, tengah voucher masa live, abang boleh dapat dengan harga bawah 500. 52cc. Ramai yang tengah cari 52cc ni. Boleh check beg kuning atau abang boleh komen dekat bawah, bang, saya nak beli. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.